Selamat datang diucapkan kepada sahabat-sahabat Anwar Power Tool. Ya, pada kali ini saya kedatangan dan saya kedatangan sebuah lagi power tool yang saya beli sahabat Anwar Power Tool Terima kasih yang bersama saya, menemani saya Anwar Power Tool yang berada di Singapura, Indonesia, Brunei, Selatan Thailand. Selamat datang kalau yang baru mengenali saya, Anwar Power Tool. Pada hari ini kita kedatangan satu lagi produk Power Tool yang terbaru. Yang terbaru Ini dia kan. Sebuah lagi Power Tool ini dia sebuah Power Tool yang saya telah beli. Apakah dia? Kita boleh lihat, kita sama-sama lihat dan kita tengok sebuah Power Tool dia yang saya beli Okey kan, kita unboxing sama-sama. Kita test, kita tengok dulu. Okey, kita tengok dulu apa yang saya beli. Okey, kita buka sama-sama. Kita potong. Okey guys. Okey, saya buka. Kita tengok apa yang kita akan dapat pada package. Pada package kali ni saya buka sama-sama, kita lihat. Okey, ini dia kan. Sebuah power tool kita telah. Okey, ini dia kan. Sebuah power tool daripada Dakmara yang saya telah beli pada kali ini. Kita akan uji sama-sama. Ni sebuah power tool kita lihat apa yang ada pada package kali ini. Sebuah power tool daripada produk Dakmara. Ini dia. Kita lihat sama-sama. Okey, ini dia geng. Saya sebuah cordless router Ini namanya cordless router. Saya beli sekitar harga di bawah. Harga dalam RM200 Ini dia geng. Sebuah router daripada Dakmara yang saya beli sekitar harga RM200. Apa yang kita akan dapat dalam package, kita beli, kita akan dapatkan satu lagi, kita akan dapatkan warranty card daripada Dakmara setahun, 3 bulan, lebih kurang 15 bulan jaminan warranty daripada Dakmara. Kita akan dapat satu instruction manual ataupun manual book daripada Dakmara, cara penggunaan. Okey. Kita akan dapatkan satu unit bateri Dakmara 20 watt, kapasiti 4.0 dilengkapi juga dengan indikator bateri kita lihat. Daripada Dakmara. Satu unit charger kita akan dibekalkan dengan satu unit charger daripada Dakmara berkapasiti 1.5 ampere daripada Dakmara memiliki kepala UK plug 3 pin daripada Dakmara. Okey, ini dia kan kita dapatkan. Ini aksesori kita akan dapatkan beberapa aksesori daripada Dakmara yang ini. Panel. Okey, kita tepikan dulu. Okey kan, kita dapatkan satu ni, dia panggil dust connector Ini adalah penggunaan untuk menyedot sisa-sisa kerja kita ini kita akan mendapatkan satu Ini adalah satu. Kita akan dapatkan satu bit daripada Dakmara juga Ini dia geng. Satu bit daripada Dakmara yang diberikan. Okey, ini dia geng, unit utama Unit utama daripada
daripada router dah marah kita ya. Okey, saya ketepikan. Kita ambil ni dan saya akan ketepikan. Saya akan lihat. Dia tak ada apa yang tinggal. Okey, ini saja. Okey. Router dah marah ya. Berkapasiti ya. Kelajuan speed 10,000 APM ke 30,000 APM ya. Berbeza marah. Memiliki dua switch ya. Satu switch untuk lampu. Satu lagi untuk on dan off ya. Berbeza marah. Okey, satu lagi. Memiliki apa speed controller ya. Speed controller daripada 1, 2, 3, 4 dan sampai maksimum 5 daripada tak marah. Ini dia dah marah lagi satu. Dia memiliki satu lagi yang bagus pasal kita tak perlu report untuk tukar untuk buka. Kita tarik, kalau kita tarik, okey, kita boleh adjust ketinggian mana yang kita nak. Okey, kita ketepikan dulu. Dan satu lagi untuk mengetatkan ataupun dia panggil router bit kita sekadar kita tekan saja. Di sini ada button, kita tekan dan kita ambil spanner, kita ketatkan ya. So dapat tidak marah badan terbuat pada aluminium ya. Ini dia geng, router pada tak marah. Harga rekodkan harga tak masuk akal sebab router yang saya beli yang berjenama pun, kalau kata daripada DCA pun kan, paling murah yang saya ada DC, kalau kata DCA pun harga sekitar RM700. RM700 tanpa bateri ya. Lepas tu saya ada lagi brand work pun harga kencang belum masuk Milwaukee D-Watt, Boss ke. Tapi hari ni kita fokus pada tabah. Ini kan. Ini dah geng, sebuah cordless router mana yang nak buat kerja-kerja kayu ke apa ke, inilah sebuah cordless router. Okey, kita akan test dulu. Saya akan pasangkan bateri. Kita test dulu ya. Okey geng, kita lihat sama-sama. Ini saya akan cuba. Apa geng? Ada lampu Kita tekan sekali, ada lampu. Okey. Lepas tu kita akan test untuk suara kemudian saya akan adjust dulu Kita akan tengok speed 1 macam mana dulu bunyi. Okey. Okey, speed 1 2, 3, 4. Okey, maksimum kita boleh jalankan sekali kedua-dua dengan lampu Okey, ini dia geng, kita akan test. Sahabat Anwar Portal, kita akan test, kita akan uji sebuah router daripada Dabara. Kita jumpa kita akan test uji sebuah router daripada Dabara. Okey sahabat-sahabat Anwar Portal, kita akan buat test kita akan gunakan speed 1 dulu, kita tengok macam mana Okey. Kita lihat sini hasil Okey, kita lihat hasil kita gunakan speed 1 Okey, kali ini kita akan test lagi dengan okey.
Okey, kita test lah. Kita video ni saya tak potong, kita tengok lah. Kita naikkan ke speed 5 kita tengok macam mana hasil lah kita gunakan. Ini kan hasil kita boleh lihat. Okey kan, kita boleh lihat hasil yang kemasan yang saya menggunakan. Okey kan, kita akan buat satu lagi ujian lepas saya dah buat pemasangan guide kita akan tengok macam mana. Kita akan tengok macam mana kita akan test. Okey geng, ini adalah contoh kita buat contoh pemasangan adalah contoh pemasangan kalau kita nak pasang ke contoh kita nak bagi ke mana ke, kita nak masukkan, kita ibaratkan ini seperti plywood multiply ke, kita boleh masukkan di sini macam ni ya. Ini adalah contoh kita tengok seperti ini ini adalah kita buat, kita test kita test buat beberapa kali kita katakan dengan pengujian terakhir saya menggunakan kita kata kita tengok sama. Okey, kita test sama kita tengok. Okey sahabat, itulah tadi sedikit saya buat pengujian, saya test sebuah produk daripada Dakbara cordless router. Cordless router terima daripada Dakbara, produk terbaru dari Dakbara yang telah saya uji coba pada kali ini Untuk makluman mana produk-produk yang pernah saya review dalam channel saya semuanya adalah daripada saya sendiri bukannya saya disponsor oleh mana-mana, sekadar untuk menguji, untuk mengetes dan berkongsi dengan sahabat-sahabat operator kalau ada komen ke ada sebarang produk yang nak dilihat, sila komen dengan saya atau dia nak tengok barang mahal ke, ini sekadar berkongsi sebuah auto daripada Dakbara pada kali ini. Sebelum saya lupa sebab charger Dakbara dia kepas charger sebab saya charge untuk puncah daripada 0 ke 100 mengambil masa sekitar 45 minit ke 55 minit daripada Dakbara ini adalah sedikit saya membuat pengujian mengetes produk Dakbara sebab sebelum ni saya ada buat juga video berkenaan router daripada daripada Kodet tu adalah yang menggunakan elektrik daripada sebuah brand daripada Jepun mana tahu dia nak tengok brand-brand lain, okey boleh komen.
bolehlah komen kalau ada nak tengok video-video yang lain ke, ada apa-apa ke yang kemuskilan boleh DM saya, boleh sahabat-sahabat saya Anwar Pauto yang berada di Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia dan juga Selatan Thailand. Ini adalah sebahagian dan saya perlihatkan pertontonkannya sebab harga yang saya dapat ini di bawah RM200. Kalau ikutkan saya rasa macam harga produk ni RM200 macam tak masuk akal. Sebab terlalu murah. Dengan kualiti yang dibagi Tapi benda ni adalah, kalau kata saya bagi tahulah dengan jujur barang ni adalah kategori pertengahan. Pertengahan ke bawah bukannya kita gunakan barang ni pertengahan ke atas sebab Pauto dia ada 3 kategori macam mana saya beritahu, dia ada 3 kategori. Yang pertama, dia dipanggil professional tool. Yang kedua adalah kategori dipanggil sebagai hobi tool. Dan yang terakhir adalah DIY tool. Maksudnya professional tool, biasanya produk-produk professional tool tu adalah digunakan oleh orang yang menggunakan setiap hari seperti kontraktor. Dan juga kalau kata produk hobi tool ni digunakan orang yang melakukan kerja-kerja hobi yang membuat hampir setiap hari nak ke berat Dan produk DIY ni orang yang menggunakan produk tu mungkin sekali-sekala, bukan untuk kerja-kerja berat Itu yang dia panggil sebagai DIY tu. Sebab biasa DIY tu, hobi tu dengan profesional tu, dia punya range harga dia memang berbeza sangat berbeza banyak. Itu je sekian kadar perkongsian dari saya. Kalau ada terkasar ke, ada kesilapan, semua datang dari saya minta maaf pada semua sahabat-sahabat Anwar Pauto Kalau ada video akan datang, jangan lupa share, kongsi, follow dan jangan lupa bersahabat dengan saya Anwar Pauto daripada dekat mana-mana platform yang saya ada daripada channel merah ke, channel hitam ke, atau channel biru boleh follow saya juga Anwar Pauto Ini sekadar perkongsian jujur daripada saya sebab video ni bukanlah video yang disponsor daripada mana-mana kalau ada yang nak taja, nak sponsor video saya akan datang, silakanlah boleh DM saya nak berkongsi ke, kalau ada produk-produk yang mereka nak berkongsi dengan saya, silakan boleh DM saya. Saya mohon diri minta maaf dulu daripada Anwar Pauto. Kita jumpa lagi di video akan datang.